Jadual waktu merupakan elemen yang sangat penting dalam CIDS. Oleh itu, pastikan membaca dan memahami semua informasi serta panduan yang disediakan terlebih dahulu sebelum mula membina jadual. Dalam senario pertama, kita akan melihat cara untuk membuat jadual baharu pada awal tahun atau sesi persekolahan. Mula dengan pilih sesi persekolahan, diikuti dengan waktu sesi pembelajaran bermula dan tamat mengikut jadual sekolah masing-masing. Masukkan jumlah maksimum waktu instruksional. Masukkan jumlah minit dalam satu slot mengikut jadual. Pilih hari pembelajaran dalam seminggu. Nama jadual boleh ditukar jika perlu. Kalau tidak, boleh biarkan dengan set A. Tarikh mula kuat kuasa adalah tarikh sejak bila jadual ini akan mula digunakan. Disyorkan supaya tarikh mula jadual biar bermula dengan hari pertama dalam minggu pembelajaran. Untuk jenis jadual, biarkan dengan tetapan asal. Untuk mula buat jadual, tekan pada slot masa. Dalam paparan maklumat slot masa, pilih waktu mula dan waktu tamat, kemudian pilih kelas. Untuk pilih subjek, type nama subjek dan pilih subjek yang betul dari senarai yang keluar. Bagi jumlah RPH, biasanya akan dibiarkan dengan 1. Dan tekan tambah. Ulangi langkah yang sama untuk masukkan semua subjek seperti yang ada dalam jadual. Selepas semua subjek berjaya diisi, butang tekan simpan. Jika dalam jadual yang telah dibuat ada kesilapan, tekan butang kembali. Kemudian, tekan pada slot jadual yang salah, betulkan maklumat dan tekan kemaskini diikuti dengan butang simpan. Jika semua maklumat sudah betul, tekan pada butang aktifkan jadual. Sekarang kita lihat senario 2, iaitu untuk perubahan minor. Langkah ini digunakan jika berlaku perubahan masa atau pertukaran subjek yang sedia ada sahaja. Mula-mula, masukkan ke dalam bahagian jadual. Untuk buat sebarang perubahan, jadual yang sedia digunakan dalam sistem perlu ditamatkan dulu. Sistem akan meminta anda untuk pilih tarikh untuk tamatkan jadual lama. Disyorkan untuk memilih tarikh hari terakhir dalam minggu pembelajaran untuk tamatkan jadual tersebut. Disebabkan perubahan yang berlaku hanya minor sahaja, tekan butang salin untuk salin jadual lama. Selepas jadual disalin, ubah tarikh kuat kuasa untuk jadual baru dan tukar nama jadual jika perlu. Kemudian, tekan butang simpan. Dalam jadual yang telah disalin, tekan pada slot masa yang hendak dibetulkan dan kemaskini maklumat yang perlu. Selepas semua maklumat telah dikemaskini, tekan butang simpan dan diikuti dengan butang aktifkan jadual. Seterusnya, kita lihat senario 3, iaitu untuk perubahan meja seperti penukaran keseluruhan jadual waktu. Tekan pada butang tamatkan jadual. Pilih tarikh jadual tersebut perlu ditamatkan. Tekan pada butang tambah set jadual. Ulangi langkah seperti dalam senario 1 untuk membuat jadual baru.